Kita nak pergi breakfast. Ameng Kopitiam nama dia, dan Ameng Kopitiam ni katanya dah buka dari tahun 1950-an. Sambil beratur pun kau boleh insaf baca. Meja belum ambil lagi. Tak ada meja ni. Kita yakin ada meja. Semua penuh. Tu orang tu. Terkejut sampai tadi. Banyaknya. RM5. Tahu sumbat, tempe, cucu udang. Oh, ada powder manis. Weh, serius lah cepatnya. Sampai lajunya. Tak sampai 5 minit. Tadi dia promote kopi kampung lah. Manis-manis pahit. Ya, kopi setai kampung. Ni Saya boleh. suka sebab tak pahit. Habiskan semua ni. Sini pot kuih-kuih. Ini ada goreng-goreng. Out of nowhere, tiba nasi kerabu kat sini. Oh, di sini ke bang? Sampai ke berapa macam mana bang? Sampai habis? Sampai habis dah kak. Nasi lemak pun ada. Bayar cash saja. Alamak, kena ambil duit jap. Nasi lemak telur RM3 je. Sambal sini sambal bawang. Nasi dia sedap. Nasi lemak orang lama. Oh, lemaknya nasi dia sedap. Okay lah. Oh, sarang burung. Di sana garing. Roti panas kita panas. Lembut dan garing. Cuma kuah tu tak masin. Tapi roti tu sedap. Roti dia sedap. Roti dia. Konyang